Sambung dengan soalan nombor 3. Selesaikan dan nyatakan jawapan dalam pecahan juta. Yang penting, jawapan mesti diberikan dalam bentuk pecahan. Jadi soalan A, 8.1 juta tambah 0.9 juta tolak 31/5 juta. Jawapan tu cerita lain. Di sini ialah titik perpuluhan, nombor perpuluhan. Di sini juga nombor perpuluhan. Cikgu akan tambahkan saja dalam bentuk perpuluhan. Jadi 8.1 juta tambah 0.9 juta. Jadi jawapan ini juga dalam juta. 1 tambah 9 ialah 10. Naik 1 titik perpuluhan. Dan 1 tambah 8 ialah 9. Jadi 9 juta tolak 31/5 juta. Jadi 9 juta tolak 31/5 juta. Bagaimana nak gunakan dalam bentuk pecahan? 9 ini kita boleh ambil satu daripadanya, iaitu 1 juta, dan buat pecahan. Dan sebabkan asalnya 9, bila kita dah ambil 1, tinggal 8. Jadi kita buat pecahan 8 5/5 juta tolak 31/5 juta. Jadi yang 1 tu tadi, yang cikgu kata ambil 1 tu, kamu kenapa tulis 5/5? Sebab yang ini per 5. Kalau yang ini 1/6, yang ini 6/6. Okey? Jadi 8 tolak 3 dah dapat 5. Dan 5/5 tolak 1/5 ialah 4/5 juta. Soalan B, 0.03 juta darab 12 tambah 0.14. Dalam kes ini, cikgu akan selesaikan semuanya dalam bentuk perpuluhan. Dan akhir sekali, baru cikgu akan tukar kepada bentuk pecahan. Jadi, 0.03 darab 12. Kita ada darab dan tambah, kita selesaikan yang darab dulu. Iaitu 0.03 darab 12. Cikgu ulang. 12 ini boleh ditulis di mana-mana sahaja. Di bawah ni. Okey, nak ujung sini, di depan, tak masalah. Sekarang ni kita akan darab setiap nombor di sini dengan 2. Jadi 3 darab 2 ialah 6. 0 darab 2 ialah 0. Dan 0 darab 2 ialah 0. Jangan letak titik perpuluhan. Okey? Dan pangkah di bawah nombor yang pertama. Dan setiap nombor ni kita akan darab 1. Kita akan dapat 3, 0 dan 0. Tambahkan. Dan kemudian 6. Tak tambah apa-apa. Dan dapat 3, dapat 0 dan dapat 0. Apakah jawapan dia sebenar? Di sini ada 2 titik perpuluhan. Okey? Ataupun 2 tempat perpuluhan. Di sini tiada. Sebab titik ada di belakang ni. Jadi nombor ni jadikan 2 titik perpuluhan juga. Letak di sini. Jadi nombor yang depan ni tak sesuai lah. Jadi jawapan dia adalah 0.36 juta. Okey. Dan 0.36 juta ni kita akan tambah dengan 0.14. Jadi 0.36 juta tambah 0.14 juta. 6 tambah 4, 10 naik 1. 1 tambah 3 tambah 1 ialah 5. Dan titik perpuluhan 0. Jadi nilainya adalah 0.5 juta. 0.50 bermaksud 0.5 juta. Bagaimana kita nak bagi jawapan dalam bentuk pecahan? Jika kita tengok nombor perpuluhan ni cuma ada satu nombor saja selepas titik perpuluhan, ambil nombor tersebut dan per dengan 10. Okey? Satu tempat perpuluhan per dengan 10. Kalau ada 2 nombor, contohnya ini per 100. Okey? Inilah 5/10 juta. Tetapi 5 dengan 10 ada dalam sifir 5.
Jadi, kedua-dua nombor ni kita bahagi 5, kita baca sifar 5. 5, 10. Jadi, 5 satu jari, 10 dua jari. Jadi, di sini potong dia 1, potong jadi 2. Jawapan dia adalah 1/2 juta. Soalan C, 64/5 juta tambah 5.6 juta bahagi 7. Tambah dengan bahagi, kita kena selesaikan bahagi dulu. Jadi cikgu akan bahagi sajalah 5.6 bahagi 7 dan jawapan itu masih dalam bentuk perpuluhan. Jadi 5.6 bahagi 7. 5 tak boleh bagi 7, naikkan kosong dan tolak kosong. Ada baki 5, turunkan 6. Sebelum baca, pastikan letak titik perpuluhan dulu. 7 darab 8, 56. Tiada baki lagi. Jadi yang kerja kita kena buat cuma 64/5 juta tambah 0.8 juta. Dalam kes ini, cikgu akan tukarkan 0.8 kepada nombor pecahan. Kerana jawapan tu diperlukan dalam bentuk pecahan. Okey, jadi 64/5 juta tambah berapa? Jika kita nak tukarkan nombor perpuluhan kepada pecahan, tengok selepas titik ada berapa nombor? Dalam kes ni satu nombor kita per dengan 10 saja. 8/10 juta. Dan disebabkan 8 dengan 10 ni ada dalam sifar 2, iaitu 2, 4, 6, 8. 8 4 jari, 10. 10 5 jari. Jadi kita boleh potong, pemudahkan 4/5. Jadi, ialah 4/5 juta. Okey. Dalam kes ini dah boleh tambah 6 4/5 dengan 4/5, kita akan dapat 6 8/5 juta. Iaitu nombor bulat tambah nombor bulat yang tak ada di sini. 4/5 dengan 4/5, jadi 4 tambah 4 dapat 8. Jadi di sini sebenarnya ialah 6 tambah 8/5 juta. Okey? Jadi sebab apa cikgu tulis macam ni? Sebab ni adalah nombor pecahan tak wajar. Kita kena tukar pada pecahan bercampur. Jadi 8/5 ni kita akan bahagi. 8 bahagi 5 dapat 1 tolak 5, ada baki 3. Dan kita letakkan titik, masukkan kosong, letakkan titik dan turunkan kosong. Dan 5 darab 6 ialah 30. Jadi 8/5 ini, sebab kita nak jawapan dalam pecahan. Okey. Kalau kita nak jawapan dalam pecahan, kita buat sekali lagi. 8 bahagi 5 ialah 1 tolak 5 baki 3. Jadi yang ini bermaksud 1/3/5. Okey? Jadi di sini kita boleh tulis 6 tambah 1/3/5. Cikgu buat bracket ni supaya cikgu tak perlu tulis juta 2 kali. Okey? Jadi jadi kita tambahkan. Jadi 6 tambah 1 ialah 7. Jadi jawapan dia ialah 7/3/5 juta. Soalan D, 5.14 juta tolak 5 darab 0.488 juta. Ada tolak dan ada darab. Kita kena selesaikan pendaraban dulu. Cikgu akan selesaikan semua ini dalam bentuk perpuluhan dan di akhirnya cikgu akan tukar kepada pecahan. Jadi 0.488 darab 5, ni ada juta. 8 darab 5, 40.
8 darab 5, 40 tambah 4, 44. 4 darab 5, 20 tambah 4, 24. Dan 0 darab 5, 0 tambah 2 ialah 2. Nombor ini ada 3 tempat perpuluhan. Iaitu selepas titik ada 3 nombor. Kita letakkan titik di sini supaya ada 3 nombor selepas titik. Okey, jadi kita dapat jawapan dia ialah 2.440 juta. Sekarang kita ambil nombor ini, tolak nombor ini. Jadi kamu jangan terbalik Jadi 5.14 juta tolak 2.440. Di sini pun ada kosong lah. Okey, jadi sebenarnya lepas titik, kalau belakang ni sekali kosong, kita boleh buang saja. Tidak ada nilai. Jadi tolak 4 tolak 4 ialah kosong. 1 tolak 4 tak boleh. Pinjam 1 tinggal 4. Dan sini 11. 11 tolak 4 ialah 7. Turunkan titik perpuluhan. Dan 4 tolak 2 ialah 2. Jadi jawapannya 2.70 juta. Dan sekali lagi, kosong ini boleh dibuang tanpa ditulis. Jadi 2.7 juta. Okey? Dan disebabkan satu titik perpuluhan saja, ini bernilai 27/10 juta. Iaitu selepas titik, jika ada satu nombor, kamu perkan dengan 10. Kalau kita guna yang ini, 70. Boleh juga Jadi 2/70/100 juta. Tapi ini tidak yang paling mudah. Jadi kita kena bahagi 10, tetap juga akan dapat 27/10 juta. Okey, soalan E, 3.51 juta tolak 1.21 juta bahagi 11. Tolak dengan bahagi, selesaikan bahagi dulu. Okey, jawapan tu walaupun dia nak dalam pecahan, tapi kita boleh je bahagi 1.21 juta ni bagi 11 boleh bahagi. Dan kemudian kita boleh tolak. Ambil 3.51, tolak jawapan tersebut. Dan selepas itu baru kita tukar kepada bentuk pecahan seperti yang dikehendaki. Jadi 1.21 bahagi 11. 1 bahagi 11 tak boleh, tapi sebab dia titik, jadi kamu ambil terus kosong kena tulis 1. Dan nak turun 2 sebelum kira titik ni mesti atas juga. Nanti jawapan dia adalah 0 perpuluhan berapa. Jadi sekarang ni 11 darab 1 lah. 11 ada baki 1 turun 1, jadi 11 turun 1 lah. 11 darab 11. 11 darab 1. Jadi jawapan dia 0.11 juta. Jadi jawapan untuk ini 0.11. Jadi kita kena kira 3.51 juta tolak 0.11 juta. Jadi dan tolak je. 3.51 tolak 0.11. Jadi 1 tolak 1, 0. 5 tolak 1, 4. Dan 3 tolak 0 adalah 3. Jadi jawapannya adalah 3.40 juta. Kosong di belakang ni tak tulis pun tak mengapa. Okey? Jadi nak tulis pun boleh, tapi tak tulis pun tak apa. Dia sama je nilai dia. Okey, sebab senang sikit nak tukar kepada pecahan. Yang perpuluhan tu saja. Okey, jadi sini 3. Yang ni selepas satu titik perpuluhan je. Selepas titik tu ada satu nombor je. Jadi ambil nombor tu dan bahagi 10. Okey? Tapi disebabkan 4 dengan 10 ni adalah sifir 2 pula. Jadi kita baca sifir 2, 2, 4. Jadi 4 akan jadi 2. Dan kemudian 6, 8, 10. 10, 5. Jadi kita potong
sini 2, sini 5. Jadi jawapan akhirnya ialah 3, 2/5 juta. Seterusnya soalan F. 3/4 juta bahagi 8 dan darab 24. Okay, jadi kita boleh kita tulis dalam bentuk darab bahagi dulu. Maksud cikgu dalam kes ni kita jangan darab atau bahagi dulu, tapi kita tulis je 3/4 juta ini. Tu bila bahagi, bila bahagi ni 8/1, bahagi kan kita dah belajar di ayat 5. Kalau bahagi, kita boleh tukar bahagi pada darab, tapi kita balikkan nombor selepas tu. Kita balikkan 8/1 akan jadi 1/8. Okey, dan darab 24. Okey, darab bahagi sebab dia tak ada peraturan yang mana buat dulu. Okey, bila BODMAS itu nampak macam division batu bawah multiplication, tapi sebenarnya tidak. Jadi datang dulu, kita boleh kira dulu. Sebenarnya boleh kira mana-mana pun. Jadi kenapa cikgu nak tulis macam ni? Sebab cikgu hafal sifil 8. Dalam sifil 8 ada 24. 8, 16, 24. Jadi cikgu potong dulu. Tak payah darab lepas tu bahagi. Jadi kita potong dulu. Jadi maknanya sini akan jadi 1. Ini akan jadi 3. Okey. Dan dalam kes ini tinggal darab atas ni. Jadi 3 darab 1 darab 3. Itu cara pendarapan dia. Dia dapat 9 per, ini 4 dan 1/4 juta. Okey, kalau sekolah menengah, kamu tinggal macam ni, okeylah. Jadi untuk kamu ni mungkin kita tukarlah pada nombor bercampur. Sebab ni pecahan tak wajar. Jadi 9 bahagi 4. 9 bahagi 4. Yang atas di dalam. Baca sifil 4, 4 darab 2, 8. 1. Jadi jawapannya dalam nombor bercampur ialah 2. Yang nombor atas dulu, lepas tu ni pecahan dia. 1/4 juta. Soalan G. 3/78 juta tolak 3.85 juta dan kemudian darab 100. Kita ada bracket. Selesaikan dalam bracket dulu. Dalam kes ini, bracket ni suruh tolak. Okey. Jadi yang ini pecahan, yang ini perpuluhan. Kamu kena tukarlah satu kepada the other. Okey. Jadi paling senang adalah menukarkan ni pecahan kepada perpuluhan. Dan senang tolak. Itu maksudnya. Bukan senang nak tukar kepada nombor perpuluhan tu. Senang nak tolak. Okey. Jadi, dan kemudian nak darab pula. Jadi, 7/8 saja. Jadi, yang ini ialah 3 perpuluhan berapa. 3 perpuluhan berapa tu ialah 7 bahagi 8. Jadi, dapat kosong lah. 0,7. 7 ni bermaksud 7.000. Berapa banyak kosong pun kamu nak letak. Boleh je. Okey. Dan letakkan titik di atas. Turunkan kosong pertama. Baca sifil 8. 8 darab 7, 56. 8 darab 8, 64. Dan 8 darab 9, 72. Jadi 8 darab 8 je lah. 8 darab 8, 64. 10. 6 sini. Jadi 60. 8 darab 7, 56. Ada baki 4. Turun kosong lagi. 8 darab 5. 40. Okey, jadi di sini akan jadi maksudnya 3.875. Dan kita baru nak tolak lah ni. Jadi tolak 3.850. Okay, 2 titik pelan kita jadikan 3, letak kosong belakang. 5 tolak kosong, 5, 7 tolak 5, 2, 8 tolak 8, kosong. Dan letak titik dan kosong. Jadi kosong pelan kosong, 25. Ini jawapan bagi dalam bracket.
Okey. Jadi sebenarnya yang ini kita buat kata kotor pun tak apa. Jadi yang ini jawapan untuk yang ini. Dan jadi nak tinggal adalah 0.025, iaitu jawapan dalam bracket ni kita darab 100. Okay, darab 100 tak perlu nak tunjuk betul-betul darab 100. Okey. 100 ada 2 kosong, pindahkan saja 2 kali. Jadi jawapannya adalah 2.5 juta. Ingat? Ada juta dan tak ada juta nak masuk lain. Okey. Tetapi jawapan akhirnya dia nak dalam bentuk pecahan. Tukarlah bentuk pecahan. Itu 2, 5 per 10. Sebab ni sebab titik ada satu nombor je per 10. Kalau 50 per 100. Sama jugalah. Okey. Dan kemudian ni pastikan ada perkataan juta. Dan 5 per 10 ni adalah sifir 5, kamu kena ringkaskan. Jadi 5, 10. Jadi untuk 5 tu potong, tinggal 1. Potong 10, jadi 2. Yang ini 1, yang ini 2. Jadi jawapan akhir yang paling ringkas ialah 1/2 juta. Seterusnya soalan 3H, 0.8 juta tambah 2/25 juta bahagi 32. Ada bracket, selesaikan dalam bracket. Okay, Jadi, cikgu nak tukar pada pecahan ke? Kali ni, cikgu nak tukar kepada bentuk pecahan dahulu. Okay, jadi macam mana pun, kamu boleh nak selesaikan dalam bentuk perpuluhan, nak tukar bentuk perpuluhan dan selesaikan, tambah dulu. Tapi kali ni cikgu nak tukarkan yang perpuluhan kepada pecahan dan kemudian cikgu tambah dan baru cikgu akan bahagi sebab dalam bracket. Jadi 0.8 juta bermaksud ialah 8 per 10, iaitu satu titik perpuluhan, ambil nombor selepasnya tu dan bahagi 10. Jadi ni ialah, kalau kita permudahkan, ni 4, ini 5, sifir 2. Jadi 4 per 5 juta. Jadi cikgu ulang balik sini. Ada bracket, sini lah 4 per 5 juta tambah 2 per 5 juta. Maksudnya gitu Dan tukar. Bahagi 32. Jadi 4 per 5 tambah 2 per 5 ni, cikgu akan tambah di tepi sini sebab nombor bawah ni dah sama. Jadi tambah je lah. Jadi di sini tak ada nombor bulat, di sini ada nombor bulat, jadi tambah dapat 2. Okey, pecahan dengan pecahan tambahkan. Nombor atas ni 4 dengan 2 dapat 6 per 5. Tu jawapan bagi dalam bracket. Bahagi 32. Pelik tak pecahan ni? Okey, tak ada masalah. Okey. Jadi walaupun ada macam pelik sikit, tapi pada masa sekarang kamu tak perlu tukar pada apa-apa pun. Okey, nak tukar 6 bahagi 5 tukar benda dah boleh tambah balik dengan 2 pun boleh. Tapi kali ni cikgu tak nak tukar apa-apa. Okey, dan sekarang ni kita dah tahu bila nak bahagi, pecahan bahagi. Jadi yang ini kita buat per 1 dulu, nanti kita tukarkan. Tapi mana sama, yang ini juga kita kena tukar pada pecahan tak wajar, iaitu 2 darab 5 tambah 6. 2 darab 5, 10 tambah 6, 16. Jadi dapatlah 16 per 5 darab 1 per 32. Ini yang lupa ni, ada juta ni. Juta. Dan kalau kamu tahu sifir 2 baik sangat. Sifir 16 tahu ke? Bacaan dia 1632. Macam nak tahu tu, rajin-rajinlah mengira. Okey? Tapi kalau tak guna sifir 4. Sifir 4, 4, 8, 12, 16, 4 kan? Dan kemudian, potong dulu lah. 20, 24, 28, 32. Jadi 8 darab 4. Okay, kalau takut kamu tak hafal, tak tahu sifir 16 tadi. Okey.
Jadi 4 dengan 8 ini pun ada dalam sifar 4. Jadi 4, 8. Jadi 8 ni potong jadi 2, yang 4 ni potong jadi 1. Jadi kemudian dah potong habis dah, tak ada apa lagi dah. Darabkan yang atas, darab yang atas, bawah darab yang bawah ni. 1 darab 1, 1. Dan 5 darab 2, 10. Jadi jawapannya ialah 1/10 juta kerana dia nak jawapan dalam bentuk pecahan.